Saudara, Sekang Kim Siang dan rakan saya, Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Topik ialah selaras Pan Borneo ikut jadual. Jadi, kerajaan negeri menegaskan keperluan menyeraskan lebih berkesan antara semua agensi berkaitan bagi memastikan projek kubur raya Pan Borneo Sabah dapat dilaksanakan mengikut jadual dan tidak terus berdepan kelewatan. Ya, jadi beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan kerja ke pakej WP25 dalam perjalanan dari Sendakan ke Ladatu sempurna program lawatan tinjauan keselamatan Eastern Sabah Security Zone-nya di sini semalam. Jadi dalam lawatan itu, Haji G turut menerima taklimat daripada Jabatan Kerja Raya JKR berkaitan terus semasa projek WP25 yang melibatkan jajatan sepanjang 14.96 kilometer ya, dari kampung perpaduan Datuk Mo ke Sukau. Ya, jadi kerajaan negeri komited memastikan setiap projek pembangunan dilaksanakan secara terancang, dipantau rapi, dan dia siapkan mengikut jadual demi manfaat rakyat, katanya. Jadi sampai sini saya Jerry untuk mengulas sedikit tentang hal ini. Jerry? Selaras Pan Borneo ikut jadual, apakah manfaatnya dari segi perancang keuangan Sabah? Pertama, manfaatnya adalah penjimatan kos logistik dan perniagaan. Ratusan pekan kerja dan penempatan terpencil kini dihubung dengan jalan raya 4 lorong moden, memendekkan masa perjalanan dan membuka akses kepada perdagangan, penjagaan kesihatan, pendidikan, dan pelancongan. Ini secara langsung mengurangkan kos operasi perniagaan Sabah, terutama sektor pertanian, perikanan, komoditi. Peningkatan nilai hal tanah. Kawasan yang sebelum ini susah diakses akan mengalami kenaikan nilai tanah dan harta secara organik. Apabila jalan raya siap, ini berpeluang pelabuhan harta pada pelabuhan tempatan, menarik pelabuhan langsung. Foreign direct investment. Secara strategik, lebuh raya ini meletakkan Sabah sebagai hub logistik dan hubungan di dalam Borneo, menghubungkan potensi perdagangan Trans Borneo dengan Kalimantan. Penjembatan kos penyanggaan kendaraan. Jalan lama yang berlubang dan sempit menyebabkan kerusakan kendaraan yang membebankan bentuk infrastruktur baru bermakna kos perbaikan kendaraan dan ban api yang lebih rendah. Peruntukan belanjaan negeri lebih besar. Sabah menerima peruntukan sebanyak 6.9 bilion di bawah belanjaan 2026. Peruntukan tertinggi mencerminkan komitmen kerajaan untuk menutup jurang pembangunan setengah semangat Malaysia Agreement 1963. Pertumbuhan sektor pelancongan. Akses lebih mudah ke destinasi eko-pelancongan Sabah makna lebih banyak pendapatan pelancongan yang berancang dan jana siap husn. Semoga Sabah berjaya menyiapkan projek ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Jerry. Ya, dan terima kasih kerajaan negeri Sabah untuk komited mengejar projek Pan Borneo ini, dan dijadualkan akan mengikut jadual, disiapkan mengikut jadual. Jadi terima kasih kepada kerajaan negeri Sabah untuk hal ini. Jadi sila like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.